Nabi pernah sebut, had ada iman tu banyak mana tau. Yang ada iman ketika itu disebabkan akhir zaman banyak manusia yang tinggalkan agama, banyak yang tak solat, banyak yang tak semayang. Ada satu orang seumur hidup tak semayang, tak puasa, tak pulang zakat, tak ada apa, tapi dia masih Islam. Dia tak pernah syirik, dia tak pernah murtad, dia masih Islam. Dia masih reti nak sebut la ilaha illallah, dia reti. Dia ni pun mati beberapa jam sebelum kiamat. Hak dia ni, tuan faham tak? Seteruk-teruk umat Nabi Muhammad, tapi dia masih reti. Satu ayat je dia reti, la ilaha illallah. Fatihah pun tak tahu. Dia ni punya teruk. Cuma dia tak pernah korbankan iman dia, Islam yang dia ada. Tidak sekali-kali. Simpan. Subhanallah. Kata Rasulullah, hak macam tu pun dimatikan sebelum kiamat. Sebab yang menyaksikan suasana kiamat hanyalah penduduk kekal neraka Jahannam selama-lamanya.